Selamat sejahtera, terima kasih kerana klik video ini. Sila pertimbangkan, like, komen dan subscribe. Channel ini memaparkan berita viral, terkini dan terpanas artis dalam dan luar negara. Pelakon Alicia Chandra menyifatkan dirinya tidak mempunyai sebarang masalah untuk bekerjasama dengan rakan artis Alif Aziz dan Ukasa Sandros di dalam drama terbaru Madu atau Racun. Menurut Alicia, meskipun kedua-dua pelakon ini pernah berdepan dengan kontroversi melibatkan hal-hal peribadi, namun mereka tetap profesional dan fokus ketika bekerja. Saya tak rasa diri saya kena tempias. Kita memang tak campur urusan peribadi. Kami berdua merupakan pelakon. Bila saya dapat tawaran berlakon bersama Alif dan Ukasha, saya terima dengan hati yang terbuka. Apa yang saya tahu, sebaik sahaja kita melangkah ke dalam set, kita kena jadi profesional. Ini adalah soal kerja. Apa sahaja yang berlaku pada masa lalu atau kehidupan peribadi, saya tidak akan masuk campur, katanya. Dalam masa sama, Alicia turut memuji komitmen kerja yang ditunjukkan oleh Alif sepanjang tempoh penggambaran berlangsung. Alif seorang yang sangat bagus ketika bekerja. Itu satu perkara yang kita tak boleh nafikan. Ketika penggambaran, saya beritahu kepada semua orang yang Alif berjaya membawakan watak ini dengan sangat baik. Kami juga mudah untuk berkomunikasi dan berbincang. Kami tidak sabar untuk tunjukkan kepada kalian hasil akhir drama ini, katanya. Tambah Alicia, dia selesa bekerja dengan Alif yang sentiasa terbuka untuk menerima pandangan daripada rakan pelakon demi menjayakan satu babak. Alif juga seorang yang profesional. Bila sampai ke set, fokusnya memang untuk kerja sahaja. Itulah hal yang saya hormat. Bila kita berbincang soal babak, semuanya berjalan lancar. Perkara seperti ini susah nak buat dekat pelakon lain. Tak semua pelakon terbuka nak berbincang. Nanti mereka ingat kita nak mengajar pula, ujarnya.